Sejujurnya, puncanya adalah pakaian ibu mentua saya pada malam itu. Beliau memakai sehelai dres yang lebih menampakkan bentuk badannya berbanding biasa. Setiap kali beliau berulang-alik ke dapur, setiap kali beliau duduk di sofa, pandangan saya pasti terarah kepadanya. Ini tak boleh jadi. Akal saya tahu itu salah, tetapi tubuh saya jujur. Saya masuk ke dalam bilik, mengunci pintu dan duduk di atas kerusi. Saya tiada pilihan lain selain menyelesaikannya seorang diri. Pada mulanya, saya cuba membayangkan wanita lain, pelakon wanita yang pernah saya lihat, wanita-wanita asing yang terserempak di jalanan, tetapi ia tidak berhasil. Wajah ibu mentua saya asyik muncul di fikiran. Tidak, ini salah. Walaupun saya cuba memaksa diri untuk memikirkan perkara lain, akhirnya saya tetap tewas pada bayangan ibu mentua saya. Bukankah kita tidak boleh mengawal apa yang terlintas di fikiran? Ketika nafas saya mula menjadi kencang, tiba-tiba pintu bilik dikuak. Saya pasti saya sudah menguncinya. Ibu mentua saya masuk sambil membawa kemeja yang sudah digosok untuk saya pakai esok, dan beliau nampak segalanya. Beliau nampak saya yang sedang duduk di kerusi, kedudukan tangan saya riak wajah saya. Ya, saat itulah malapetaka besar berlaku. Maafkan saya. Ibu mentua saya segera meletakkan kemeja itu di atas katil. Nanti kita bincang, katanya. Beliau berhenti seketika di muka pintu. Tanpa menoleh ke belakang, beliau berkata dengan suara yang bergetar, "Tak apa, lelaki memang macam tu. Tetapi saya tidak tahu bahawa insiden ini akan mengubah hubungan kami sepenuhnya. Sebelum cerita ini bermula, sokongan anda melalui langganan dan tanda suka amatlah saya hargai. Kalau begitu, mari saya mulakan cerita ini. Nama saya Amirul Hisham. Tahun ini, umur saya 42 tahun. Mungkin kedengaran agak megah jika saya katakan saya seorang usahawan pembinaan yang berjaya, tetapi saya menguruskan sebuah syarikat pembinaan bersaiz sederhana yang saya bina dengan titik peluh selama lebih 20 tahun selepas datang dari kampung sehelai sepinggang. Saya tinggal di sebuah penthouse yang luas di Mont Kiara dan dari segi kewangan, hidup saya cukup selesa. Namun setahun yang lalu, saya kehilangan isteri saya, Sofia, segala-galanya bagi saya, dalam satu kemalangan jalan raya. Sofia 10 tahun lebih muda daripada saya. Dia meninggalkan dunia ini pada usia 32 tahun. Sejak dari awal, orang di sekeliling kami risau tentang perbezaan umur kami. Beza 10 tahun tu bukan banyak sangat ke? Nanti kau menyesal, kata-kata seperti itu sudah tidak terkira banyaknya saya dengar. Tetapi bagi saya, isteri saya adalah cinta pertama dan terakhir saya. Sifatnya yang ceria dan hangat itu telah menjadi cahaya dalam hidup saya yang serba kelam. Selepas cahaya itu padam, saya hancur sepenuhnya. Saya cuba menyibukkan diri dengan kerja gila-gila, tetapi setiap kali pulang ke rumah yang kosong, perasaan hampa itu pasti datang menerpa. Peti sejuk sentiasa kosong, ruang tamu terlalu sunyi dan katil terasa terlalu luas. Perlukah aku hidup begini? Setiap malam saya tertidur dengan fikiran itu. Selepas pengebumian, ibu mentua saya mula kerap datang melawat. Mungkin kesedihan kehilangan anak perempuan tunggalnya, Sofia, amat mendalam, tetapi beliau tidak sampai hati melihat saya terumbang-ambing, tidak makan dan tidak tidur dengan betul. "Amirul, dah makan ke?" Kata-kata pertama ibu mentua saya ketika beliau datang masih terngiang-ngiang di telinga saya. Saya hanya mampu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tanpa sepatah kata, ibu mentua saya membuka peti sejuk dan mengeluh. "Macam mana nak hidup macam ni? Mesti arwah Sofia risau tengok dari sana." Sejak hari itu, ibu mentua, saya akan datang 3 atau 4 kali seminggu. Beliau akan memasak lauk pauk, membasuh pakaian dan mengemas rumah. Kadang-kadang beliau hanya duduk di sofa ruang tamu menemani saya dalam diam. Kami adalah satu-satunya orang yang memahami kehilangan yang sama dan hanya dengan berkongsi kesedihan, kami mendapat sedikit ketenangan. Ibu mentua saya juga tinggal seorang diri. Bapa mentua saya telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Orang yang hidup kena teruskan hidup. Suatu petang, ketika kami makan malam bersama dan ibu mentua saya tersenyum sayu, saya merasakan satu perasaan yang aneh. Beza umur kami hanya 13 tahun. Walaupun saya memanggilnya mak, umur kami sebenarnya lebih dekat seperti kakak dan adik. Ibu mentua saya melahirkan anak perempuannya pada awal usia 20-an dan beliau masih mengekalkan penampilan yang muda dan anggun. Mungkin kerana beliau kerap melakukan senaman yoga dan berjalan-jalan, beliau nampak sihat dan cergas. Sukar untuk dipercayai usianya sudah mencecah 55 tahun.
Beberapa bulan berlalu, saya yang pada mulanya sukar untuk menelan makanan, mula makan sedikit demi sedikit hidangan yang disediakan oleh ibu mentua saya. Dengan rutin terpaksa pergi ke pejabat bekerja dan pulang untuk makan malam bersama ibu mentua, kesedihan di dalam hati saya mula reda. Ia tidak hilang sepenuhnya, tetapi kesakitannya tidak lagi menyesakkan dada seperti dahulu. Suatu petang, selepas makan malam, ketika mak sedang membasuh pinggan, saya mula melihatnya dengan pandangan yang berbeza. Biasanya mak akan memakai pakaian yang selesa apabila datang ke rumah, tetapi pada hari itu beliau memakai skirt separas lutut. Saya perasan susuk tubuhnya ketika beliau berdiri di sinki dan tanpa sedar saya terus merenungnya. Tidak, ini salah. Saya cepat-cepat mengalihkan pandangan, tetapi jantung saya berdegup kencang secara aneh. Sejak itu, setiap kali mak datang, wujud satu perasaan tegang yang aneh. Beberapa minggu berlalu, kunjungan mak mula berkurangan. Daripada 3 atau 4 kali seminggu, kini menjadi sekali seminggu, kemudian sekali dalam 2 minggu. Mak dah lama tak datang. Saya bergumam sambil memandang peti sejuk yang kosong. Saya rindu lauk pauk yang mak masak. Saya rindu perbualan kami semasa makan malam. Paling penting, saya rindukan mak. Saya teragak-agak untuk menelefonnya, tetapi akhirnya saya biarkan saja. Mak pun ada kehidupan sendiri, takkan nak jaga aku saja sepanjang masa. Namun sebahagian hati saya terasa kosong. Setiap kali pulang dari kerja, saya akan membuka pintu dengan harapan mak ada di sana, tetapi yang menyambut saya hanyalah rumah yang kosong. Sebulan berlalu begitu sahaja. Pada suatu petang Sabtu, telefon bimbit saya berbunyi. Panggilan daripada ibu mentua saya. Rupa-rupanya, apartmen yang didiaminya mempunyai masalah pembangunan semula. Duit pampasan dah dapat, tapi buat sementara waktu ni tak ada tempat nak tuju sebelum dapat rumah baru. Apabila mak berkata begitu sambil mengeluh, saya tanpa teragak-agak terus mempelawanya. Mak, datanglah tinggal di rumah saya. Bilik pun banyak lagi. Lebih baik daripada tinggal seorang diri. Sejujurnya, saya pun terlalu sunyi tinggal seorang. Penthouse yang luas ini ada 4 bilik. Tetapi saya seorang sahaja yang guna. Rumah ini nampak terlalu kosong. Saya rasa jika mak ada di sisi, kekosongan yang ditinggalkan oleh isteri saya mungkin akan sedikit terisi. Mak berfikir sejenak. Betul ke ni? Tak menyusahkan kamu? Langsung tak, mak. Malah, saya rasa lebih selesa. Akhirnya, mak menerima pelawaan saya. Mak memilih bilik tetamu yang paling jauh dari bilik saya dan kami bersetuju untuk hidup dengan menjaga jarak yang sewajarnya. Siang hari, kami melakukan hal masing-masing dan pada waktu malam, kami makan malam bersama. Beberapa hari pertama memang begitu. Kami menghormati ritme hidup masing-masing dan tinggal tanpa rasa janggal. Tetapi apabila kami mula tinggal di bawah bumbung yang sama, perubahan aneh mula berlaku. Mak secara semula jadi mengambil alih kerja-kerja rumah. Kalau ada baju kotor, bagi sini, boleh basuh sekali. Tak apa, mak. Saya boleh buat sendiri. Tak apa. Mak pun nak basuh baju juga, kan senang basuh sekali. Jadi saya pun menyerahkan pakaian kotor saya. Beberapa hari kemudian, di hadapan pintu bilik saya, terdapat longgokan pakaian bersih yang telah dilipat. Di dalamnya, termasuklah seluar dalam saya. Wajah saya terasa panas. Ibu mentua saya telah membasuh seluar dalam saya. Semasa makan malam, saya berasa sangat malu untuk bersuara. Mak, seluar dalam tu biar saya basuh sendiri. Kenapa pula? Bukannya kotor pun. Sama je macam baju lain. Mak ketawa seolah-olah tiada apa-apa. Kita kan tinggal serumah. Tak payah fikir sangat pasal benda-benda kecil macam ni. Sejak itu, mak secara semula jadi membasuh semua pakaian saya. Pada mulanya, saya berasa janggal. Tetapi lama-kelamaan saya menjadi terbiasa. Mungkin masalahnya adalah kerana saya sudah terbiasa. Fakta bahawa menjadi sesuatu yang normal untuk ibu mentua saya menyentuh, membasuh dan melipat seluar dalam saya. Adakah keakraban itu tanpa sedar telah mengaburkan batas antara kami? Masalah yang lebih besar bermula selepas itu. Apabila saya bangun pagi, mak sudah pun berada di dapur menyediakan sarapan. Beliau memakai apron, memegang kuali dan menyanyi kecil. Moksemnya kelihatan begitu semula jadi. Saya juga sering melihatnya membaca buku di ruang tamu atau duduk di sofa menonton drama. Terutamanya moksemnya yang duduk di ruang tamu sambil minum teh selepas pulang dari berjalan-jalan petang, sering menarik perhatian saya. Mak selalunya memakai pakaian yang selesa di rumah, tetapi kadang-kadang beliau memakai dres atau skirt separas lutut.
Caranya menyilangkan kaki tanpa sedar ketika duduk di sofa dan setiap kali itu, betisnya yang licin menarik perhatian saya. Ini tak boleh jadi. Saya cuba mengawal diri. Tetapi bentuk badan mak yang sihat dan bertenaga itu sentiasa menarik perhatian saya. Sukar untuk dipercayai bahawa beliau sudah berusia 55 tahun kerana badannya sangat terjaga. Apabila malam menjelma, semakin sukar untuk saya tidur. Sisi kelelakian saya yang telah lama tertidur sejak isteri saya meninggal dunia, kini perlahan-lahan bangkit dan ia ditujukan kepada ibu mentua saya. Suatu hari, saya memerhatikan mak dengan teliti. Bentuk matanya, bibirnya, ekspresi wajahnya ketika tersenyum. Mak ni iras isteri aku. Tidak, lebih tepat lagi, isteri sayalah yang mengikut iras mak. Sofia ialah versi muda mak dan mak ialah versi matang Sofia. Saat saya menyedari hakikat itu, saya menjadi semakin keliru. Adakah ini kerana kerinduan saya terhadap isteri atau saya tidak dapat mencari jawapannya? Setelah sebulan tinggal bersama, saya semakin sedar akan kehadiran mak. Apabila mak membongkok semasa mengemas, kakinya yang licin di bawah skirt itu menarik perhatian saya. Apabila beliau duduk di sofa dengan kaki yang dirapatkan, setiap kali tangannya yang terhulur tanpa sengaja bersentuhan dengan tangan saya, jantung saya berdegup kencang. Di pejabat pun, saya asyik teringatkan mak. Hari ni mak suka makan apa agaknya? Balik nanti nak beli buah kegemaran mak lah. Saya berasa asing dengan diri saya yang berfikir begitu semasa bekerja dan saya mula tidak sabar untuk pulang ke rumah. Dahulu saya takut pulang ke rumah yang kosong, tetapi sekarang saya teruja untuk pulang ke rumah yang ada mak. Dah balik? Sebaik sahaja saya membuka pintu, mak akan menyambut saya dengan senyuman ceria. Makan malam dah siap. Pergi mandi. Lepas tu kita makan. Kata-kata itu terasa begitu hangat. Semasa makan, kami akan berkongsi cerita tentang apa yang berlaku sepanjang hari. Hari ini saya dapat satu kontrak besar di pejabat. Wah, bagusnya. Tahniah. Mak mendengar cerita saya dengan ikhlas dan turut gembira untuk saya. Setiap kali itu, saya akan memandang wajahnya. Apabila mata kami bertentangan, jantung saya berdegup kencang. Apa ni? Perasaan apa ni sebenarnya? Saya tahu, ini bukan sekadar rasa terima kasih. Pada suatu petang Sabtu oleh kerana cuti, saya berada di rumah. Mak sedang melakukan senaman yoga di ruang tamu. Beliau menghamparkan tikar yoga dan menggerakkan badannya perlahan-lahan. Motsemnya kelihatan begitu anggun. Beliau memakai legging dan kemeja T tanpa lengan. Pakaian itu menonjolkan lagi bentuk badannya. Saya berpura-pura minum kopi di dapur sambil memerhatikannya. Setiap gerakannya membongkokkan pinggang, meluruskan kaki, mengangkat tangan semuanya tertangkap di mata saya. Sukar untuk dipercayai itu adalah badan wanita berusia 55 tahun. Paha yang tegang, pinggang yang ramping, garis bahu yang lembut. Mak ni memang cantik orangnya. Pada saat itu, mak menoleh dan melihat saya. Kenapa? Nak apa-apa ke? Tak. Tak ada apa-apa, saya cepat-cepat mengalihkan pandangan. Mak tersenyum. Boleh tolong buatkan secawan kopi? Haus pula. Baik, mak. Saya membancuh kopi dan memberikannya kepada mak. Mak duduk di atas tikar yoga untuk menerima kopi itu dan pada masa itu, hujung leggingnya yang terselak di atas lutut menarik perhatian saya. Jantung saya berdegup kencang sekali lagi. Apa yang aku buat ni? Saya kembali ke bilik saya tetapi bayangan mak tidak hilang dari fikiran saya. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bayangan mak asyik bermain di fikiran. Motonya semasa melakukan yoga, semasa menyediakan makanan, semasa duduk di sofa dengan kaki bersilang. Apa yang aku buat ni? Saya menyembamkan muka ke bantal. Saya tahu ini salah, tetapi hati saya sudah tidak dapat dikawal lagi. Sudah sebulan setengah kami tinggal bersama, saya tidak dapat menafikan perasaan saya lagi. Setiap kali mak melakukan kerja rumah, setiap kali mak tersenyum, setiap kali saya mendengar suaranya, hati saya bergelora. Terutamanya apabila mak memakai skirt separas lutut, saya tidak tahu ke mana hendak memandang. Di pejabat pun saya tidak dapat menumpukan perhatian. Sedang melihat dokumen pun tiba-tiba teringatkan mak. Semasa mesyuarat pun fikiran saya sering melayang. Kalau macam ni, boleh jadi masalah besar. Saya memarahi diri sendiri tetapi tidak berhasil. Mak juga seolah-olah dapat merasakan sesuatu. Beliau mungkin perasan pandangan saya terhadapnya sudah berbeza. Kadang-kadang apabila mata kami bertemu, mak akan mengalihkan pandangannya terlebih dahulu. Dan beliau seolah-olah cuba menjaga jarak yang lebih jauh dengan saya. Semasa makan malam pun, kami tidak lagi berbual mesra seperti dahulu.
Keheningan yang janggal sering berlaku dan kami bertindak dengan berhati-hati, saling menyedari kehadiran masing-masing. Pada suatu malam Jumaat, hari itu saya sangat tertekan di tempat kerja. Walaupun sudah pulang ke rumah, hati saya tidak tenang. Selepas makan malam, saya masuk ke bilik. Saya mandi dan berbaring di katil, tetapi tidak dapat tidur. Fikiran saya asyik teringatkan Mak. Saya teringat pakaian yang Mak pakai semasa makan malam tadi. Sehelai dres yang sedikit terangkat di atas lutut dan setiap kali beliau berulang-alik di dapur untuk menyediakan makan malam, musimnya itu menarik perhatian saya. Saya duduk di kerusi sebelah katil. Ini tak boleh jadi. Tetapi badan saya mula bertindak balas. Ini kali pertama saya merasakan perasaan ini sejak isteri saya meninggal dunia. Saya bangun dan pergi ke pintu. Bunyi klik kedengaran. Dah kunci. Saya berasa lega dan kembali duduk di kerusi. Saya tiada pilihan lain selain menyelesaikannya seorang diri. Saya memejamkan mata, menenangkan nafas dan menumpukan perhatian pada sensasi yang sudah lama tidak saya rasai. Pada mulanya, saya cuba membayangkan perkara lain. Wajah pelakon wanita yang pernah saya lihat. Wanita-wanita asing yang terserempak di jalanan. Tetapi tidak berhasil. Wajah Mak Asyik muncul di fikiran. Musimnya malam ini memakai dres, berulang-alik di dapur. Musimnya duduk di sofa dengan kaki bersilang. Ekspresi wajahnya ketika tersenyum. Tidak, ini salah. Kepala saya berfikir begitu. Tetapi tubuh saya jujur. Semakin saya memikirkan Mak, semakin kuat tindak balasnya. Akhirnya saya tewas pada bayangan Mak. Nafas saya menjadi kencang. Pada saat itulah, tok-tok, Amirul. Suara ketukan pintu diiringi suara Mak. Saya terkejut dan berhenti bergerak. Tetapi saya tidak sempat menjawab. Klak, bunyi pintu dibuka. Aku dah kunci pintu tadi. Rupa-rupanya kunci tak berapa kemas. Kemeja untuk esok dah siap gosok. Mak masuk ke dalam bilik sambil membawa kemeja dan beliau terhenti. Beliau nampak saya yang sedang duduk di kerusi. Keadaan saya, riak wajah saya dan kedudukan tangan saya. Mata Mak terbeliak. Oh, Mak mengeluarkan suara terkejut yang perlahan. Ma, maafkan saya. Saya segera menutup dengan lutut dan memusingkan badan. Muka saya terasa panas. Muka Mak juga menjadi merah padam. Maaf. Mak dah ketuk tadi tapi tak ada jawapan. Jadi, kemeja itu terjatuh dari tangan Mak. Kami berdua terpaku seketika, memandang kemeja yang jatuh di lantai. Saya betul-betul minta maaf. Saya tidak sanggup memandang Mak. Mak segera mengambil kemeja itu dan meletakkannya di atas katil. Nanti kita bincang. Mak cuba bergegas keluar dari bilik. Tetapi beliau berhenti seketika di pintu. Seolah-olah cuba menenangkan nafas. Dan tanpa menoleh ke belakang, beliau berkata dengan suara yang bergetar. Tak apa, lelaki memang macam tu, pintu ditutup perlahan. Saya terduduk di situ. Malunya bukan kepalang. Bahang di muka saya tidak hilang. Saya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saya hanya mampu menekuk muka dengan kedua-dua belah tangan dan meronta dalam rasa malu. Macam mana aku nak hadap muka dia esok pagi? Tetapi tiba-tiba satu fikiran aneh terlintas. Pandangan Mak sejurus sebelum beliau keluar tadi ketika beliau melihat keadaan saya. Bukan hanya terkejut, seolah-olah ada perasaan lain yang bercampur. Tak mungkin. Tidak, saya menggelengkan kepala. Tetapi jantung saya berdegup kencang secara aneh. Malam itu, saya tidak dapat tidur walau sekejap. Keesokan paginya, suasana sangat janggal. Saya bangun lebih lewat daripada biasa. Saya takut untuk bertembung dengan Mak. Tetapi akhirnya, saya terpaksa juga bersemuka. Apabila saya keluar ke dapur, Mak sedang menyediakan sarapan. Dah bangun, jom makan. Mak bercakap seperti biasa. Saya duduk di meja makan dengan berhati-hati. Tidur lena? Ya. Mak pula? Mak pun tidur lena. Kami sarapan pagi dalam suasana yang kekok. Perbualan terhenti dan keheningan menyelubungi. Saya ingin cepat-cepat habiskan sarapan dan pergi ke pejabat. Hari ini balik awal tak? Mak bertanya. Tak pastilah, ada kerja sikit. Okey, nanti Mak siapkan makan malam. Saya mengangguk dan berangkat ke kerja. Di pejabat pun saya tidak dapat menumpukan perhatian. Kejadian semalam asyik terngiang-ngiang. Saat Mak masuk ke bilik saya, riak wajahnya ketika itu, kata-kata yang diucapkannya. Apa yang aku fikirkan ni? Saya menggelengkan kepala. Tetapi sebahagian hati saya ingin melihat Mak lagi. Pukul 6 petang, saya bergegas pulang. Sepanjang perjalanan pulang, jantung saya berdebar-debar. Saya membuka pintu depan. Dah balik? Mak sedang duduk di sofa ruang tamu. Berbeza dari biasa, beliau berada di ruang tamu, bukan di dapur. Ya, makan malam, belum masak lagi.
Tunggu kamu balik. Mak memandang saya. Pandangannya berbeza dari biasa. Duduklah. Saya duduk di sofa bertentangan dengan Mak. Pasal semalam tu, Mak memulakan perbualan. Saya menelan air liur. Mak, saya minta maaf. Sungguh, tak apa. Bukan salah kamu. Mak menggerakkan tangannya. Lelaki tinggal seorang diri. Memang macam tu. Mak faham. Tetapi alang-alang sudah terbuka, saya terus berterus terang. Saya fikirkan Mak masa tu. Mata Mak membesar. Apa? Mula-mula tak, saya cuba fikirkan benda lain. Betul. Saya terus bercakap tanpa mengangkat muka. Tapi, asyik muka Mak saja yang terbayang. Bila dah tinggal serumah, hari-hari nampak. Lama-kelamaan Mak asyik ada dalam fikiran saya. Suara saya bergetar. Saya tahu ini salah. Mak kan ibu isteri saya dan saya menantu. Tapi, Mak bertanya perlahan. Bila dah tinggal bersama, saya tak dapat kawal naluri saya. Saya mengaku dengan jujur. Bila Mak buat kerja rumah, bila Mak duduk di sofa, bila Mak pakai skirt separas lutut, semuanya saya perasan. Amirul, sebagai seorang lelaki, saya tak dapat elak. Mula-mula saya rasa bersalah. Rasa bersalah pada arwah isteri, pada Mak. Saya menekuk muka dengan kedua-dua belah tangan, tapi lama-kelamaan makin teruk. Di pejabat pun asyik teringatkan Mak, tak sabar nak balik rumah. Ini bukan sebab sunyi semata-mata. Mak diam untuk seketika. Mak pun dah fikirkan. Mak berkata perlahan, kita tinggal serumah macam ni, saling sedar antara satu sama lain. Mungkin tak dapat dielakkan. Jantung saya berdegup kencang. Mak faham betapa susahnya lelaki hidup seorang diri. Mesti setiap hari kena tahan kan? Mak memandang mata saya sambil berkata, semalam pun Mak nampak kamu buat macam tu seorang diri dalam bilik. Wajah Mak menjadi merah. Maafkan Mak. Sepatutnya Mak lebih berhati-hati. Mungkin Mak terlalu selesa berpakaian di rumah. Mak menggosok-gosok lututnya. Apa yang Mak nampak semalam tu sejujurnya Mak terkejut. Suara Mak bergetar. Tapi lepas tu, Mak asyik teringat. Mak pun manusia biasa. Saya tidak dapat menahan diri lagi. Saya memegang tangan Mak. Mak, Amirul. Mak perlahan-lahan mengangguk. Hari ni, tak perlu tahan lagi. Mak pun rasa benda yang sama. Jantung saya terasa seperti hendak berhenti. Betul ke Mak? Ya. Mak menggenggam tangan saya dengan erat. Hari ni kita jangan fikir apa-apa. Saya bangun dengan berhati-hati. Mak juga bangun perlahan-lahan. Kita ke bilik. Mak mengangguk kecil. Kami berjalan ke bilik tidur tanpa sepatah kata. Bunyi degupan jantung kami begitu jelas kedengaran. Mak, ya. Saya memandang wajahnya. Wajah yang iras isteri saya. Tetapi ada kecantikan yang lebih matang dan mendalam. Mak juga memandang saya dan bibir kami bertemu. Kesunyian, kerinduan, semua perasaan bercampur aduk. Malam itu kami melintasi batas. Saya terasa seperti diri saya yang telah tertidur selama lebih setahun kini terjaga. Sejujurnya, Mak jauh melebihi apa yang saya bayangkan. Usia 55 tahun itu langsung tidak dapat dipercayai. Ia jauh berbeza daripada memuaskan diri sendiri di dalam bilik. Kehangatan tubuh manusia sebenar, sentuhan lembut dan perasaan yang dikongsi bersama. Tubuh saya mengingatinya. Betapa saya merindui semua ini. Mak juga nampaknya sudah lama tidak merasainya. Mungkin sebab itu kami lebih gairah. Sehingga subuh, kami tidak melepaskan antara satu sama lain. Keesokan paginya, saya membuka mata di sebelah Mak. Cahaya matahari menembusi celah langsir. Mak masih tidur. Wajahnya kelihatan tenang. Kita dah buat kerja gila, fikir saya. Tetapi saya tidak menyesal. Malah, hati saya terasa hangat. Mak pun membuka mata. Kami saling berpandangan tanpa kata untuk seketika. Menyesal? Mak bertanya dahulu. Tak, Mak. Mak pun tak. Mak menyembamkan mukanya ke dada saya. Tapi Mak bahagia. Saya memeluk Mak dengan erat. Saya pun, kami bukan lagi ibu mentua dan menantu. Kami telah menjadi lelaki dan wanita. Sejak hari itu, hubungan kami berubah sepenuhnya. Pada waktu siang, kami masih menjaga jarak yang sewajarnya. Tetapi pada waktu malam, kami akan saling mencari. Bekerja di pejabat pun terasa berbeza. Dahulu, saya malas hendak pulang, tetapi sekarang saya tidak sabar untuk pulang. Kerana Mak sedang menunggu. Setiap kali pukul 6 petang, saya akan bergegas pulang. Jantung saya berdebar-debar semasa menaiki lift. Apabila saya membuka pintu, Mak sedang berada di dapur menyediakan makan malam. Dah balik? Awal hari ni? Ya. Tak sabar nak balik, Mak tersenyum manis, pergi mandi. Kejap lagi siap.
Masa makan malam bersama juga menjadi berbeza. Tidak lagi kekok seperti dahulu. Tangan kami bersentuhan secara semula jadi, mata kami bertemu dan kami ketawa. Selepas makan, kami akan duduk di sofa ruang tamu sambil minum wain. Sambil menonton drama, sentuhan fizikal akan bermula secara semula jadi. Memegang tangan Mak bersandar di bahunya mengusap rambutnya. Semuanya terasa semula jadi. Mak bahagia. Ya, kami saling berpandangan dan tersenyum dan kami berciuman lagi. Malam itu juga kami bersama. Beberapa hari berlalu, seminggu berlalu, sebulan berlalu, kami menjadi semakin rapat. Mak menjadi sebahagian daripada hidup saya dan saya menjadi sebahagian daripada hidup Mak. Pada hujung minggu, kami akan pergi membeli barang dapur bersama, bersiar-siar di taman dan menonton wayang. Di luar, kami masih ibu mentua dan menantu, tetapi di rumah, kami adalah pasangan kekasih. Bila dapat hidup macam ni dengan kamu, Mak rasa seronok sangat. Suatu malam, Mak berkata sambil berbaring dalam pelukan saya, dah lama tak rasa hidup. Saya pun sama. Saya mengusap rambut Mak. Kalau bukan sebab Mak, mungkin saya masih hidup sunyi seorang diri. Mak pun sama. Mak menyembamkan mukanya ke dada saya. Sebab kamu, Mak rasa jadi perempuan semula. Kami berpelukan dan tertidur. 2 bulan berlalu. Hubungan kami semakin mendalam. Melangkaui hubungan fizikal semata-mata, kami juga menjadi rapat dari segi emosi. Saya mula jatuh cinta pada Mak. Jika pada mulanya ia untuk menghilangkan kesunyian, kini ia adalah cinta sejati. Mak, hujung minggu ni kita pergi bercuti nak. Suatu petang, saya mencadangkan. Bercuti? Ya. Ke tempat yang sunyi, kita berdua saja. Mak teragak-agak seketika. Boleh ke? Boleh. Tak ada siapa yang kenal kita. Akhirnya, Mak mengangguk. Pada hujung minggu, kami bertolak ke Langkawi. Kami menempah sebuah penginapan yang sunyi. Ia menghadap ke laut. Wah, cantiknya. Mak terpegun melihat pemandangan di luar tingkap. Syukurlah Mak suka. Saya memeluk bahunya. Kami berjalan di tepi pantai sambil berpegangan tangan. Tiada sesiapa yang mengenali kami. Kami berasa bebas. Pada waktu malam, kami kembali ke penginapan dan memasak bersama. Dengan bahan-bahan yang disediakan oleh Mak, kami menyediakan makan malam yang lazat. Sedapnya, ya ke? Syukurlah. Mak tersenyum, malam menjelma. Kami duduk di beranda sambil memandang laut. Bunyi ombak kedengaran. Bolehkah kita sebahagia ini? Mak bergumam. Boleh, kita layak untuk bahagia. Saya memegang tangan Mak. Mak memandang saya. Terima kasih. Saya yang patut berterima kasih. Kami berciuman dan kami masuk ke bilik. Keesokan paginya, kami bangun awal untuk melihat matahari terbit. Kami duduk di tepi pantai bersama-sama, memandang matahari yang terbit. Cantiknya. Ya sangat. Saya memandang Mak. Mak lebih cantik daripada matahari terbit. Saya cintakan Mak. Buat pertama kalinya saya meluahkan perasaan cinta. Mata Mak membesar dan air matanya mengalir. Mak pun. Kami berpelukan di tepi pantai. Ia adalah saat yang paling membahagiakan. Kira-kira sebulan selepas kami kembali dari Langkawi, pada suatu petang, telefon bimbit Mak berbunyi. Selepas menjawab panggilan itu, riak wajahnya menjadi tegang. Ya, okey. Bila? Selepas panggilan tamat, Mak memandang saya. Mastura nak balik Malaysia. Kak Mastura. Saya terkejut. Puan Mastura. Kakak kepada arwah Sofia dan anak perempuan sulung Mak. Kak Mastura telah berhijrah ke Amerika Syarikat 20 tahun yang lalu dan berkahwin dengan seorang ahli perniagaan di sana. Semasa pengebumian Sofia pun, beliau tidak dapat pulang kerana pandemik. Tiba-tiba saja. Ya, dia nak selesaikan urusan di Amerika dan balik terus ke Malaysia. Katanya risau tengok Mak makin tua. Suara Mak bergetar. Saya juga mula berasa cemas. Jika kakak ipar saya pulang, hubungan kami mungkin akan terbongkar. Bila dia sampai, minggu depan. Katanya nak tinggal dengan Mak buat sementara waktu. Jantung saya terasa seperti direntap. Jika kakak ipar saya tinggal bersama Mak, Mak terpaksa keluar dari rumah ini. Macam mana ni? Mak menggenggam tangan saya dengan erat. Nampaknya kita kena berhati-hati. Ya, saya mengangguk tetapi hati saya terasa berat. Suami kakak ipar saya akan pulang sebulan kemudian kerana urusan kerja. Seminggu kemudian, Kak Mastura tiba. Kami bertemu dengannya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Clear. Saya, Mak dan Kak Mastura. Kak Mastura masih kelihatan bergaya dan yakin. Walaupun sudah berusia pertengahan 30-an, beliau kelihatan jauh lebih muda. Mungkin kerana sudah lama tinggal di Amerika, auranya juga nampak mewah. Abang ipar, lama tak jumpa.
Ya, betul tu. Saya memberi salam dengan kekok. Kak Mastura memerhatikan Mak dengan teliti. Mak nampak sihat, gembira Mastura tengok, ya, ya. Nampak lain macam. Kulit pun makin cantik, mata pun bersinar. Mak cuba berlagak biasa, tetapi saya menjadi tegang. Mata Kak Mastura sangat tajam. Selepas keluar dari lapangan terbang dan masuk ke dalam kereta, Kak Mastura bertanya, "Mak sekarang tinggal di mana?" "Oh, sekarang ni Mak tumpang rumah menantu Mak sekejap." "Ha, kenapa?" "Sebab pembangunan semula." Pandangan Kak Mastura menjadi tajam. "Kalau macam tu, boleh tak saya tumpang di sana juga? Kos hotel mahal." Saya dan Mak serentak terpaku, tetapi kami tiada alasan untuk menolak. Boleh." Mak menjawab dengan terpaksa. Sejak hari itu, segalanya berubah. Dengan kehadiran Kak Mastura, kami tidak lagi bebas. Kami tidak dapat bersama pada waktu malam, malah pandangan mata yang saling menyedari pun terpaksa disembunyikan. Saya menggunakan alasan kerja untuk pulang lewat dan Mak menghabiskan masa bersama Kak Mastura. Seminggu berlalu, saya tidak pernah berdua-duaan dengan Mak walau sekali. Kak Mastura sentiasa ada di rumah dan memerhatikan kami. Suatu malam, ketika Kak Mastura sedang menonton drama di ruang tamu, saya mengetuk pintu bilik Mak dengan berhati-hati. "Mak, jangan Amirul, nanti Mastura terjaga." Suara Mak yang bergetar kedengaran dari sebalik pintu. Saya berpatah balik ke bilik saya. Hati saya hancur. Seminggu lagi berlalu. Selama tinggal bersama Kak Mastura, saya dan Mak sedaya upaya berhati-hati. Pada waktu siang, kami menjaga jarak seperti dahulu dan pada waktu malam, kami tinggal di bilik masing-masing. Tetapi tabiat itu sesuatu yang menakutkan. Suatu pagi, semasa saya bersiap untuk ke kerja, tali leher saya tidak dapat diikat dengan kemas. "Amirul, mari sini." Mak datang dan membetulkan tali leher saya. Ia adalah tindakan yang sangat semula jadi dan sentuhan itu terasa begitu biasa. Wajah Mak begitu dekat dengan wajah saya. "Dah siap?" Mak menepuk-nepuk tali leher saya sambil tersenyum. Pada saat itu, saya terkejut dan berundur ke belakang. Dari ruang tamu, Kak Mastura sedang memerhatikan kami. Pada suatu petang yang lain, selepas makan malam, Mak sedang membasuh pinggan dan saya pergi ke dapur untuk membantunya. Semasa menghulurkan pinggan, saya terpegang tangan Mak. Hanya beberapa saat, tetapi kami tidak melepaskan tangan dan saling berpandangan. Saat saya tersedar dan cuba melepaskan tangan, kedengaran bunyi tapak kaki dari koridor. Kakak ipar saya sedang keluar dari bilik air. Saya segera menghulurkan pinggan dan keluar dari dapur. Dan pada suatu petang semasa menonton TV, Mak tertidur di sofa. Apabila kepalanya hampir terjatuh ke tepi, secara nalurinya saya menahan bahunya. Mak secara semula jadi bersandar di bahu saya. Tindakan yang begitu biasa. Kak Mastura yang sedang minum air di dapur melihat kami. Saya dengan berhati-hati mengejutkan Mak. "Mak, pergi tidur dalam bilik." Oh, maaf." Mak segera bangun. Pada suatu hari yang lain, saya pulang dengan wajah muram kerana ada masalah di tempat kerja. Semasa makan malam pun, saya tidak banyak bercakap. "Ada apa-apa ke?" Mak bertanya dengan pandangan risau. "Tak ada apa-apa. Okey saja." Selepas makan, saya ke ruang tamu dan Mak mengikut saya. Itu adalah ketika Kak Mastura ke bilik air seketika. "Betul ke okey?" Mak menggenggam tangan saya dengan erat. "Kalau ada masalah, cakaplah." Sekurang-kurangnya pada Mak. Sentuhan hangat itu membuatkan saya hampir memeluk Mak. Tetapi bunyi pintu bilik air dibuka membuatkan kami segera melepaskan tangan. Kak Mastura masuk ke ruang tamu. Pandangannya tajam. Detik-detik genting seperti itu terus berlanjutan. Sebulan berlalu. Suatu petang, kakak ipar saya memanggil saya. "Abang ipar, boleh kita bercakap sekejap? Jantung saya terasa seperti direntak." "Dah kantoi ke?" Tetapi Kak Mastura membuka cerita lain. "Abang ipar, kami dah dapat rumah." "Ya, rumah untuk saya tinggal dengan Mak. Minggu depan kami pindah." Kata-kata yang tidak dijangka. Tiba-tiba saja, suami saya kan nak balik tak lama lagi. Kena kemas rumah sebelum tu. Kak Mastura berkata dengan tenang, "Mak pun dah patut tinggal di rumah yang selesa. Takkan nak tumpang rumah abang ipar terus kan?" Ya. Perasaan saya bercampur baur. Adakah Kak Mastura sudah perasan atau memang sudah tiba masanya untuk berpindah? Saya tidak pasti. Malam itu Mak memanggil saya dengan senyap. Selepas Kak Mastura masuk ke biliknya. "Amirul, dah dengar?" "Ya." "Pasal pindah tu?" Mak memandang keluar tingkap.
Ya, nampaknya sudah tiba masanya. Suara Mak bergetar. Nampaknya kita kena berhenti. Saya sudah menjangkakannya, tetapi hati saya hancur. Mak tak tahu Mastura dah perasan atau tidak. Tapi tak kisahlah. Mata Mak berair. Kamu masih muda. Kena mulakan hidup baru. Umur tak penting. Tak, penting. Mak memandang saya. Sebab kamu, Mak dapat rasa hidup semula. Rasa macam dilahirkan semula sebagai seorang wanita. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun, tapi sekarang Mak kena lepaskan kamu untuk kebaikan kamu. Saya menahan air mata. Mak, maafkan Mak. Dan Mak sangat bahagia. Mak menggenggam tangan saya dengan erat. Kamu kena bahagia. Janji cari orang yang baik. Saya memeluk Mak. Ia adalah pelukan terakhir kami. Seminggu kemudian, Mak dan kakak ipar saya mendapat apartmen baru. Mereka berdua akan tinggal bersama di apartmen luas yang disediakan oleh kakak ipar saya. Pada hari berpindah, saya membantu mengangkat barang. Sambil memuatkan barang-barang Mak ke dalam lori, perasaan saya bercampur baur. Ini betul-betul pengakhirannya. Ketika kakak ipar saya tiada seketika, saya berbual dengan Mak untuk kali terakhir. Jaga diri baik-baik. Mak memegang tangan saya. Mak pun, Mak okey. Mak tersenyum tetapi matanya berkaca. Kamu janji kena cari orang yang baik dan bahagia semula. Mak janji. Saya mengangguk. Saya janji. Kali terakhir mata kami bertemu, kami hanya tersenyum tanpa kata. Terima kasih. Mak pun. Tanpa perlu berkata-kata, kami saling memahami perasaan masing-masing. Lori itu mula bergerak. Saya berdiri di situ, memandang lori itu sehingga hilang dari pandangan. Kakak ipar saya datang ke sebelah saya. Abang ipar. Ya. Sekarang carilah orang yang baik dan hiduplah dengan bahagia. Saya menundukkan kepala. Baiklah. Kakak ipar saya menepuk bahu saya. Sejak hari itu, saya kembali hidup seorang diri. Tetapi kali ini berbeza. Ada kenangan hangat yang tersimpan di dalam hati. Masa yang dihabiskan bersama Mak saat-saat kami saling menenangkan dan mencintai. Ia bukan lagi rasa bersalah, tetapi kenangan yang indah. Beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengan seorang wanita di sebuah majlis syarikat. Usianya sebaya, seorang yang hangat dan ceria. Saya mendekatinya dengan berhati-hati. Ia adalah satu permulaan yang baru. Mak juga kadang-kadang menghantar mesej. Apa khabar? Baik. Mak sihat? Ya. Kamu kena bahagia. Baik. Mak pun. Kami saling melepaskan, tetapi tidak melupakan sepenuhnya. Kadang-kadang apabila teringatkan Mak, saya akan tersenyum. Terima kasih, Mak. Aku pun terima kasih. Begitulah kisah kami berakhir dengan senyap. Tanpa rasa bersalah atau penyesalan, hanya kenangan hangat yang tinggal. Terima kasih kerana sudi mendengar cerita yang panjang ini hingga ke akhirnya. Jika ada yang sudi mendengar sehingga di sini, langganan, tanda suka dan komen. Saya sudah dengar amatlah saya hargai sebagai tanda sokongan.